Rasulullah SAW bersabda mengenai ayat Al-Quran, fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah, pada hari yang setara dengan 50,000 tahun. Satu hari di hari akhirat bersamaan dengan 50,000 tahun. Ini surah Al-Ma'arij ayat 4. Ada yang bertanya pada Nabi SAW, betapa panjangnya masa pada hari itu, pada hari akhirat. Sehari 50,000 tahun. Maka Nabi SAW menjawab, demi Allah, walladhi nafsi biyadih, innahu la yukhaffafu 'alal mu'min hatta yakuna 'alaihi akhaffa min salatin maktubah. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya ia akan diringankan, yakni panjang masa hari di akhirat nanti akan diringankan bagi orang beriman, sehingga menjadikan tempoh masa hari itu lebih ringan atau lebih ringkas daripada solat fardu yang dilakukannya di dunia. Ini kalau solat fardu kita buat kurang lebih 10 minit, maka akan diringkaskan tempoh masa tersebut di hari akhirat nanti bagi orang yang beriman. Semoga Allah menggolongkan kita dalam kalangan mereka yang diringkaskan tempoh masanya berdiri menghadap di padang mahsyar pada hari kiamat kelak.